berjumpa lagi kita dekat Ramadan tahun ni. Dan macam biasa, hari ni kita nak buka set baru, iaitu Ascended Heroes. Hola, bersama aku lagi Kain dan Jaga Josli. Apa khabar semua? Dan aku nak ucapkan dekat korang selamat berpuasa. Aku agak lambat sikit buat video kali ni disebabkan aku dapat box ni pun lambat sebenarnya. Jadi macam yang kau tahu, minggu lepas satu set holiday set daripada set Pokemon telah pun keluar, iaitu daripada era Mega Evolution. Okay? Jadi hari ni kita nak buka holiday set yang pertama daripada Mega Evolution, iaitu Ascended Heroes. Okay? A new wave of Mega Evolutions enter the battleground in the Pokemon trading card game Mega Evolution Ascended Heroes. Available now. Each Pokemon TCG booster pack contains 10 cards, 1 basic energy, and 1 Pokemon TCG live code card. Cards vary by pack. Packs may vary by product. Dekat sini, kita ada satu promo card yang ramai orang cari sebenarnya. Sebelum ni dia dah keluarkan Ends Reshiram dekat set Journey Together, dan untuk holiday set kali ni pula dia keluarkan Ends Zekrom. Jadi ini antara pairing card yang perlu ada lah. Kalau siapa dah kumpul Ends Reshiram, kau kena ada Ends Zekrom. Jadi disebabkan aku ada Ends Reshiram, ni adalah Ends Zekrom. Jadi aku tengok box ni pun hype dia sangat tinggi. Orang banyak jual dia dengan harga paling rendah 400. Dan memang tak boleh cakap apalah. Biasa holiday set harga dia paling tinggi pun 280. Tapi sekarang ni dah tak ada dah 280. Kita boleh dapatkan dengan harga agak tinggi 400. Paling tinggi pun ada orang jual 500 lebih macam tu. Tapi aku bernasib baik, aku dapat harga 400. Okey, macam biasa dalam holiday set Mega Evolution, ni Mega Evolution yang pertama untuk holiday set, tapi dia ikut macam Scarlet Violet dulu, 9 pack sahaja. Okey, dia tak keluarkan 10 pack seperti era-era Sun and Moon dan era-era apa dulu aku lupa, Sword and Shield. Okey, bermula pada Scarlet Violet sampai Mega Evolution dia keluarkan 9 pack saja. Jadi aku tak nak buang masa, jomlah kita buka satu ETB daripada Mega Evolution Ascended Heroes. Okey, jom kita buka, jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka satu holiday set daripada Mega Evolution, iaitu Ascended Heroes. Okey, ini antara holiday set pertama daripada era Mega Evolution. Macam kau tahu, yang set biasa, main set dia ada Mega Evolution base set dan apa dia nama, aku lupa, Phantasma Flames. Okey, jadi inilah box pertama aku. Jadi kita nak tengok ada tak kad yang best, tapi macam aim aku hanya satu saja, iaitu kita nak promo card Ends Zekrom. Okey, sebab aku dah ada Ends Reshiram, aku kena kumpul Ends Zekrom. Okey, ni hadapan dia, permulaan dia, hadapan dia. Kau boleh nampak color dia sangat cantik. Depan ni ada Dragonite, Mega Dragonite, dan belakang ni adalah gambar dia punya ni lah, gambar booster pack. Dan ini kad yang aku nak sebenarnya. Okey, jadi macam biasa kita akan tengok place guide dia dulu. Banyak kad sebenarnya dalam set kali ni, terlalu banyak terlalu banyak dengan cerita lah. Ada banyak sangat kad-kad. Ni kad-kad depan ni adalah kad-kad biasa, dan kau akan tengok dekat belakang nanti ada pelbagai-bagai kad yang lain. Dia punya kad memang aku rasa memang banyak betul lah. Aku tak faham kenapa dia buat banyak. Ni dah mula IR dia. Ada IR, ada banyak IR. Okey, untuk kat sini aku agak tinggi adalah Psyduck ni, kad yang paling mahal untuk IR. Mimikyu ni lawa aku tengok. Dan aku dalam set ni mungkinlah aku akan mencari siapa lah, sebab aku tak tahu pun. Aku tengok nampak Gengar dan Dragonite sangat cantik sebenarnya kadnya. Pikachu pun lawa sebenarnya, full art Pikachu ni. Ada Pikachu ni pun comel. Gengar, SIR, Mewtwo ni lawa, tapi aku minat Gengar ni daripada ni. Lepas tu Dragonite ni pun sangat lawa. Lepas tu ada Mega Charizard EX. Ni memang siapa pemburu Charizard, ada Charizard. Tu agaknya set ni agak mahal sebab ada Charizard. Aku pun tak pasti hari tu ada Charizard tak. Ni cover atas dia, dan macam yang kau tahu sekarang ni dia punya macam ni.
Kita dapat sleeve, satu sleeve. Dan ini yang kita nak, iaitu NZ Chrome, okey. Promo card yang aku nak. Okey, aku boleh share code card kalau korang nak. Dan kita ada dapat bulk energy. Kita ada coin Dragonite. Dadu dia macam biasa. Dan kita ada 9 booster pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9. Jadi aku tak nak bebel panjang. Kita tutup semua ni. Kita ketepikan dia dulu. Dan kita letak promo dan dia punya ni. Okey. Dan kita bahagikan team 1, 2, 3. Okey, kita akan ikut team Kita ada 3 team, korang boleh pilih nak team nombor 1, 2 dan 3. Macam aku ambil team nombor 3 lah. Ni nombor 3. 1, 2, 3. Okey. Jadi pack pertama kita akan mulakan dengan pack nombor 1 dulu, team 1. Okey. Macam biasa, aku biasa untuk set-set sekarang ni tak harapan dan malas lah. Kita cuma buka saja, sesaja santai. Kalau ada benda yang best, itu sudah baik lah. Okay, Team Rocket Diglett. Dan aku beli pun daripada seller yang aku tak kenal. Macam latest trading hari tu pun tak ada stok. Baru-baru ni ada stok, baru aku belilah untuk daripada latest trading. Okay, kita ada Team Rocket Dugtrio. Kita ada, ni ada reverse holo yang baru. Dia ada logo. Kita ada, yang ni apa ni, ball-ball macam tu, Beautyfly. Dan kita dapat Q Watrel. Okay, ni kita simpan tepi. Nanti sekejap lagi kita akan sleeve. Kita teruskan pack nombor 2. Pack nombor 2. Okay, macam biasa aku share code card. Dan satu card di belakang buka depan. Dan kita mulakan dengan energy, holo energy. Ada holo energy. Slugma, biasa holiday set mesti ada holo energy. Okay, Togepi. Kita ada Cynthia. Kita ada Glastrier. Team Rocket Dugtrio. Raichu. Kita dapat V-Cavo IR. IR ke ni? Bisa IR ada orang kan. Kita dapat lagi ball. Dan kita dapat Lunatone. Okay, sebab sleeve aku dah tak banyak, jadi aku akan sleeve kat penting dulu, iaitu V-Cavo ni. Ni hit pertama kita. Ni kira hit juga, tapi ni antara hit pertama untuk macam besar punya ni lah. Okay, kita teruskan pack terakhir daripada team nombor 1. Okay, kita tengok code card macam biasa. Satu card belakang ke depan. Dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Watrel, Maril, Zorua, Odish. Kita ada Team Rocket Mimikyu, Suzzly, List Determinations. Okay, Swilix Reverse. Kita ada ball apa ni aku tak tahu. Dan ni ada Togekiss. Aku pun tak ingat lah ball-ball ni. Banyak tu ada ball lah sekarang ni. Okay, ada love ball lah apalah. Team pertama ada lebih kurang 3-4 hit. Okay, teruskan team nombor 2. Okay, pack pertama team nombor 2. Kita tengok ada tak sesuatu. Code card macam biasa. Tengok, kita mulakan dengan energy. Kita ada Grambin. Kita ada Charjabug, Vanlight. Kita ada Drippy, Fighting Gong, Obstagoon, River. Ada ke sesuatu? Wow, kita dapat SIR weh. Tak sangka kita dapat Meganium EX SIR. Wow, cantik weh. Cantik SIR ni. Memang sangat cantik ni. Terkejut aku. Okay, kita dapat macam Pokeball lagi. Team nombor 2 memang menang lah nampaknya. Dan ni Meganium. Aku tak tahu dia punya harga macam ni. Sekarang malas nak tengok harga Okay, kita dapat Meganium pack nombor 2. Okay, kita teruskan pack seterusnya. Code card macam biasa. Satu card di belakang, bawa ke depan. Ni aku rasa SIR. Memang SIR. Bishop. Lepas tu kita ada Eric Tangela, Totodile, Charmander, Determination, Bayleaf. Kita ada Delcatty Reverse. Kita ada Chikorita. Pertukaran daripada ni. Mula Chikorita, Electric Ball. Dan kita dapat Dragon Pop. Kita dapat lagi satu hit daripada team nombor 2. Nampaknya team nombor 2 menang lah Team nombor 2 power lah Macam ball-ball ni macam wajib dapat, aku rasa. Mungkin tak kira kot. Kita kira yang kita sleeve sahaja Okay, pack yang terakhir daripada team nombor 2. Okay, kita tengok. Kita dapat satu SIR Meganium. Dan satu card
buat ke belakang, kita mulakan Dynamo, kita ada Silico, Draglock, kita ada Waitrose, Team Rocket Ariana, Hunter, Vikavoke. Okay, kita dapat reverse holo biasa saja. Kita dapat Totodile dan kita dapat Straptor. Okay, nampaknya team nombor 2 kita dapat 2 hit yang tak disangka-sangka Meganium EX dan Dragonpok. Kita teruskan nombor team aku team aku sekala ni. Kita dah dapat SIR. Okay, code card macam biasa, satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Marine, Enzorua, Erika Odish, Ferrotom, Raichu, Team Rocket, Lady Braviary, Prothmos Reverse, Gibble, Pokeball, dan kita dapat Penza DPT EX biasa. Satu hit daripada team ni, tapi set holiday set kali ni banyak betul hit tak sangka Okay, kita teruskan pack nombor 2 daripada team 3 team aku. Ada juga hit, tapi IR tak tahu dapat ke tak. Boleh lawan tak ni team nombor 1. Kita mulakan Energy, Rumple, Rabut. Kali ni dia tak nombor 3 hit dia. Phantom, Team Rocket, Artisan, Braviary, Wyville, Buddy both in reverse, macam Boss, Silicon, dan Team Rocket Executor. Nampaknya macam tak ada apa-apa. Last pack, okay? Last pack daripada team aku. Aku rasa team aku memang kalah sebab tak ada apa-apa. Okay, macam biasa, code card, satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Scorbunny, kita ada Snom, Meditine, ada Starly, Forest Vitality, Team Rocket Mimikyu, Slazly, KB Sharp Reverse, Okidogi, dan Hoppa. Nampaknya macam aku cakap tadi, tim aku tak ada apa-apa Tim menang ada tim nombor 2 disebabkan dia ada SIR SIR Meganium Cantik Meganium ni. Dia ni kategori SIR ke? Kita tengok dia punya ni tadi, base guide dia. Meganium, mana Meganium? Oh ni Meganium. Dia macam kategori SIR jugalah. Dia dah bercampur dengan ni semua. Dia SIR. Okey. Kita dapat satu SIR. Jadi semua sekali aku tak termasuk jenis Pokeball ni. Hit yang kita dapat lebih kurang Sekejap ni kita tak masuk. Tak masuk ni. So ball ni macam normal reverse holo tapi ada ball. Kita ada 4 hit, 2 hit biasa, 1 IR dan 1 SIR, dan 1 promo card. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.